Hawa punya telefon ya. Macam mana boleh ditinggal? Tak faham aku Hawa ni. Okey. Hawa, nah, telefon kau. Okay. Basically kita orang tengah. Ni side tepi je tak? Hawa, pandai sini Hawa. Nampak dia orang tak? Dear student, right? I hope you all are surviving your assignment and caffeine dose. Yeah. Every day, 24 hours, 7, right? 3, 2, 1. Semua orang tengah. Hi. Okay. Ni vlog harian. Vlog mingguan. Okay. So, macam mana kelas hari ni? Sekejap. Okey, dia turun kita. Okay, cantik. Okay. Lighting okay. Kelas hari ni best. Seronok dan faham. Ya, kita tak faham. Kita tengah tulis nama attendance orang. Asal kau tak duduk tepi aku tadi? Ya. So, kita dah duduk. Asal? Malas nak bangun dah. Elok lah. Kita tak ada take 5. Cuba kita ambil. Tak ada take 5 tadi. Maksudnya tak ada sampai pukul 6 pun kan? Tapi sumpah tuannya kena teruskan mengajar kita. Betul. Sebab faham. Siapa nak survey? Dia macam Gen Z. Ya, nak guna yang mana ya? Tak tahu ni. Rasa dia macam sebab tudung tu macam pink yang nak orange. So aku rasa macam masuk dengan benda ni. Oh. Macam mana? Kau pula Maleficent. Kau jangan gelakkan aku. Okay. Awas. Macam mana kau jadi Maleficent ni? Sebab aku penat fikir. So aku macam pakai jubah je. Tapi jubah tu wow lah sebab dia macam paling panjang. So ni versi Islamik lah Maleficent ni. Betul lah, mesti Dah lah. taubat. Tapi Alhamdulillah. tanduk still ada. Tanduk still ada. Aku semua masuk kasut ni. Baik tadi. Okay, sabar. Waktu aku sekolah mendengar, Aha. aku kawat KRS. Dan aku join kebangsaan. Okay? Ya Allah bongkaknya. sabar. Sangat-sangat Aku bongkak. tak nak tunjuk gambar malu. Tunjuk. Tak boleh tunjuk. Bongkaknya sampai kebangsaan. Ya, Johan. Okay, Johan. Oh ya Cepat Allah. aku. Tak muka-muka aku ni muka gambar. Okay, dia under apa? JPAM? KRS. Kau KRS? Ya. Aku sebenarnya puteri Islam. Aku baru cakap, kenapa tak Puteri Islam? Tapi puteri Islam sekolah aku macam Macam ngeh Ya, gitu so eh. aku macam pergi kat KRS. Masih tak highlight, tak nampak. Sekejap mah, tadi you ini sisi kematian kan? Exhibit A. Lepas tu bincang pasal fictitious. Mula-mula aku buat 2 bilion. 2 bilion bila aku buat Kan tapi kan kena lebih 5 juta kan? Ya, 5 juta aku buat 2 bilion. Lepas tu kan bila aku dah buat 2 bilion tu, aku dah pening dah aku nak lagi. So banyak sangat. Tak, masalahnya kan ini kan ada harta dekat luar negara. Kau jangan main. So bila dah terlalu banyak aku pun kurangkan 1 bilion. Masih weh. Masih pening. Masih pening So aku pun buat keputusan, aku kulit. Jadilah 73.83 juta saja. Kurang berapa dengan kau? Ya, anak aku tu Still aku yang menang. anak aku asalnya ada 4 orang. Lepas tu aku ada mistress. Weh, melampau. Tapi dia sebab Ada mistress. aku dah start pening. So aku buat 2 orang je. Tengok sikit G punya ni apa, waffle ni. Boleh rasa tu. Boleh rasa ke ni G? Cuba potongkan G. Buka lah. Wait, ada tak? Kalau korang nak ambil ni lah, patah tu dua korang ambil lah sebelah. No, patahkan dulu. Buka le. Boleh kepok 2 lah ni ya. Razi pun memang reda je dengan baju mancingnya. Ji, tak kumpau je, tak kumpau. Maaf Razi, nanti kau akan rindu momen ni, betul tak? Okay. Razi punya. Dan aku akan tarik. Aku ke? Kau makanlah dulu. Aku punya ada dia? Dia dalam tu. Okay. Dia kan cakap half. Gitu. Saya dan Jaswa tak balik lagi sebab tengah tunggu private. So, tak tahu nak cakap apa kan. Tapi basically kenapa kita orang di LTC hari ni? Sebab si Yasuha dia request, bukan request, dia tanya tadi, okay, Hajar tak nak pergi LTC ke? Aku macam
Bukan. Dia tanya macam ni. Hajar nak pergi mana ke hari ni? Aku macam tak ada kan. Tapi boleh aja. Masa dia ajak ke LTC untuk buat kerja. By the way, korang kena tak, aku nak promote ni korang punya PPDMS, okay? Okay, mendoakan supaya orang batch kita, okay, yang masuk PPDMS supaya diberikan kemenangan, diberikan kemudahan untuk menyiapkan pleading-pleading yang kena hantar pada hari Khamis ini, okay? So basically itu sajalah. Sebab private-nya lambat lagi nak sampai, babe. Info. Aku yang silap tengok Aku tulis Desi Indah ke FSU. Mana gayanya? Patutlah aku pelik abang tu kata. Dia daripada traffic light. Itu tak, dia daripada USIM. Lepas tu lama tunggu ke traffic light. Aku macam, kalau daripada USIM boleh je lah kan ambil kita orang ke FSU. Rupanya aku yang silap. Jadi itu sajalah vlog kita ya hari ni. Update kita orang dah dapat grab bag after maghrib. Terima kasih kepada akak yang mengambil kita orang. Terima kasih banyak ya. So mengambil kita orang yang sangat desperate untuk balik ni. Tak dapat private date tadi. Ya Allah. Bukan dapat tapi salah tulis pula. Okay lah, apa pun doakan supaya kami tu termasuk aku dan Yasuha untuk selamat pulang ya. Bye bye. Terima kasih, bye bye.